padat. Baru buat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan dia bawa tarikat Asyabaliyah Muzhariyah. Muzhariyah. Ini kalau kat Singapura kita siapa Ustaz? Syekh Batul Bari. Syekh Batul Bari bin Ismail, berasal daripada Sampang, Madura, dan murid kepada Syekhuna Khalil Bala. Okay. Dan dia datang ke daerah sini pun disuruh oleh Syekhuna Khalil, Syekhuna Khalil Bangkalan untuk menyebarkan dakwah di sini. Kemudian dia ni tokoh besar dalam tarikat Naqsyabandiyah Muzhariyah di sini, dan ramai murid dia yang menyebar sampai sekarang ni. Keturunan dia masih ada yang bawa tarikat Naqsyabandiyah Muzhariyah ni di Kota Singkawang. Kota Singkawang ni antara Mempawah dengan Sambas tu, tengah-tengah. Dia dekat Pemangkat Malaysia. Ini cakap kecil. Okey, ini asam pedas khas Mempawah, Pontianak, Kabupaten Pontianak. This one is rendang. Bende disebut okra atau kacang Mekah. Masya Allah. Ni kuih Sayur. ini sayur pakis guys, sebab terlampau lapar ini wangkang, goreng tepung kecil dia punya atau udang goreng tepung. Ini ikan kakap, kita sebut ikan siakap. Duduk bawah pokok getah, tengah duduk-duduk. Orang tahu dia orang alim, datang seorang, akhirnya 10 orang, 20 orang. Daripada situ timbul pondok dia. Bukan kata dia duduk-duduk mengajar, tak. Orang yang datang minta dengan dia kan. InsyaAllah. Bukan, ni untuk kenali sini. Ni murid awal dia. Jadi dia sezaman dengan Syekh Idris Marbawi. Sezaman lah dengan apa ni. Ini mau cakap lah, semua yang pernah basuh berak Tok Kanali, termasuk Syekh Idris, semua yang pernah basuh berak Tok Kanali tu semua dia orang halim semua. Masya-Allah. Kan? Allah Taala takdirkan begitu. Masya-Allah. Allah Taala ni. Betul. Kan? Siapa nak petikai lah. Tapi itu cerita riwayat dia, cerita dia begitu. Jadi Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Ismail Kelantan. Di Mempawah kami sudah. Di Pontianak Utara.
Assalamualaikum. Ni apa ni? Syekh Dia Muhammad Fatul Salakau, berasal daripada Sambas. Dia murid langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas ambil tarekat apa ni? Ambil talqin Naqsyabandi wal Qadiri di Mekah langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang mana yang saya sebutlah, Syekh Ahmad Khatib Sambas ini adalah orang ataupun ulama yang pertama yang menggabungkan dua tarekat tu. Sebelum tu tarekat tu berasingan, mana Syekh Ahmad ni Qadiri, tapi Syekh Ahmad Khatib lah orang pertama yang bergabungkan tarekat Naqsyabandiyah wal Qadiriyah di Mekah. Jadi ada beberapa orang murid yang Syekh Ahmad Khatib Sambas utus ke Sambas ni, antaranya Syekh Sa'ad bin Tasin Salakau. Kemudian ada satu lagi Syekh Nuruddin Tekarang. Kalau ada rezeki kita singgah. Sebab yang sebelum ni maklumat saya dapat kena naik ferry, yang ni kena naik bot nak menyeberang sungai. Tapi kawan saya telefon, dia kata dah ada jambatan baru rasmi yang itu. Baru rasmi, mana insya-Allah kita boleh sampailah. Okey, kemudian daripada hasil penulisan tuan guru saya pula, sebelum Syekh Sa'ad dengan Syekh Nuruddin Tekarang ni dilantik sebagai khalifah, ada satu orang lagi ulama daripada Kelantan yang bernama Syekh Zainal Abidin. Itu yang diutuskan oleh Syekh Ahmad Khatib untuk menjadi ketua kepada semua khalifah-khalifah di Sambas ni. Ketua dia adalah Syekh Zainal Abidin Kelantan. Jadi selagi Syekh Zainal Abidin Kelantan, tak ada siapa boleh talqinkan tarikat ni, tak ada siapa boleh melangkau lah kesimpulannya. Dan siapa nak merujuk apa saja permasalahan dari segi tarikat, ilmu sebagainya, kena rujuk kepada murid kepercayaan Syekh Zainal Abidin Kelantan. Cumanya bila saya tanya dengan orang yang bersisilahkan dengan Syekh Sa'ad Salakau, dia tak pernah dengar apa nama Syekh Zainal Abidin tu. Tapi dalam ni saya ada tulis Syekh Zainal Abidin ni dia dekat mana makam dia, dekat Sambas sini juga. Tapi bila saya tanya, diorang tak tahu maklumat. Jadi diorang dapat satu maklumat barulah, saya tolong kaji lah. Tolong kaji cari makam dia dekat mana. Boleh. Ni kuat ni tak. Ni ulen. Kita kata belian tadi. Tahan aja. Perkampungan ini mengingatkan saya pada tahun 80-an. Bangunannya lebih kurang sama. Kami ni aja tu. Dia sebenarnya Haji Hassan Al-Fatani. Dia menantu kepada Haji Wan Nik Al-Fatani. Menantu dia sebenarnya, bukan anak, menantu. Cuma namanya disematkan. Dia melihat apa ni, menulis telah jumpa dengan Syekh Husin Imran hari Jumaat. Jadi masa nak naik mengajar tu, Imam Husin Imran umumkan telah meninggal sahabat di sini kan, bernama Haji Hassan dan maka dengan meninggalnya Haji Hassan ni, mana dah tak ada ulama pemangkat yang seumpama dan sealim dia. Lepas saya ada bagi maklumat pada Tuan Rocky ada satu ulama nama Syekh Zainal Abidin Kelantan.
Dari Yaman. Yaman. Katanya datuk saya bilang daripada nenek aki saya tu. Syekh Al-Ghanam tu dari Yaman. Yang kuning. Yang kuning ini Wan. Ini yang 5 yang tak ada bawah tu. Yang berdiri tu. Nah, ini saya punya abah ni. Syekh Saroni. Ada jalan lain. Yang itu jalan lama. Kau dengan driver suruh jalan lain. Ambil kita. Buat paruh-paruh jalan. Sini buat sikit. Kita sekarang berada di Dusun Sumber Rezeki. Ya, untuk menuju ke makam tersebut berjalan kaki hampir 700 meter. Setelah menempuh perjalanan 700 meter. Poso Pak. Poso. Bapak puasa hari ni? Poso. Oh, sama ni sempur. Ya. Bapak ada asma ke? Oh, Dia punya ni. Ni dia. Nurdin. Ni dia. Dia khusus. Kalau ni pecahan daripada Datuk ni. Keramat Tekarang. Tekarang tu nama tempat lah. Tekarang. Bisa Pak ya? Bisa ya? Ni, mana tu? Khairuddin Singapura. Tak terkenal. Dia punya Jelasan memang kondisi asalnya Cina, rumah dulu di sini pergi merantau ke Mekah. Nah, bertemu dengan gurunya itu Khatib Sambas. Khatib Sambas. Sama orang Sambas. Lebih guru lah dengan Khatib Sambas di Mekah. di Mekah. Di Mekah biasa misalnya, nah satu guru itu kan ada di Selakau, satu gurunya, satu guru lah. Memang Muhammad Sa'ad, yang di Banjar ada satu, Arbanjari. Nah, yang di Sumatera itu ada juga, ada Jabe, Al-Bantani, satu guru. Dengan beliau ni, gurunya lah atau Ahmad Sambas, orang Sambas, orang asli. Dan dia jadi mursyid di Makkah. Pas waktu dia dah amat tu dah hatam Khatib Sambas tu kan suruh pulang oleh gurunya, masing-masing dengan daerahnya. Suruh ngajar di tetap daerah. Lalu yang beliau dia kan ajar di Sambas. Nah, yang satu kan Sambas Selakau, yang Al-Banjari di Banjar. Banjar. Jelas-jelasnya lah dah asal dari gurunya apa itu. Atau Ahmad Sambas gurunya gitu. Di guru Sambas, orang Sambas asalnya ya. Beliau ni rumah sini, rumahnya sini. Rumah di kawasan ni lah. Sini banyak. Kawasan ni ya. Pondoknya sini. Pondok sini. Suraunya sini. Mana makam yang banyak-banyak ni semua ahli keturunan beliau lah ni. Ya, anak cucu cicit semua lah. Cicitnya. Yang dia salah satu cucunya aja satu ya, cucu aja. Yang satu itu Itu Hamid Nurdin tu. Ada saya baca sejarah kata Syekh Nuruddin ni daripada Filipina Pak. Datuknya Datuknya dari Filipina. Kan adanya Cane. Datuk Cane itu dari Filipina. Iya Pak ya. Cane. Ini yang dari Filipina. Ini anaknya. Jadi yang berhijrah ke Tekarang siapa? Ini Pak pertama yang ini. Ini dah Datuknya dah pindah ke Tekarang pindah sini. ke Tekarang. Oh. Kain sini pindah sampai ke asal Bahasa sampai ke Datuk Nurdin. Ini di mana makam ni? Sana Pak.
Ini, anak-anaknya ini. Ini semua dah lahir di Nah, sekarang sini lah. Sekarang sebenarnya semua. Okey. Siapa lagi itu Nurdin. Nah, Tu makan painkiller kat tu. Itu dekat Jepun. 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 Ini kan dah Dah sampai. cantik ah. Style. I don't mind macam gini. Yeah. Macam Suasana macam ni kan. Babe. ada sekarang. Dia dulu di mata ni tahu. Ya. Nanti kan. Dia sama-sama datang dengan 40 buah perahu daripada Patani. Masyarakat sekitar sinilah. Kemudian sama dengan apa tu yang tadi kita ziarahkan tu, Syekh Ali semalam, Syekh Ali bin Faqih Al-Fatani. Kemudian ada satu lagi makam, Syekh Yusuf Al-Fatani, tu tak tahu kat mana tempat dia pasti. Jadi mereka ni dulu ke Mempawah. Syekh Ali bin Faqih tinggal di Mempawah. Kemudian Syekh Abdul Jalil tinggal pergi ke Sambas untuk berdakwah di Sambas lah. Jadi tak silap saya dia antara orang yang dilantik sebagai mufti rasanya, mufti kerajaan Sambas. Tapi sejarah tu tak jelas. المسلمين أعمال الله حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم